Tanggungjawab saya sebagai Presiden Parti akan berakhir pada penghujung perhimpunan ini. Seterusnya, tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri kepada warga dan negara yang saya cintai ini juga akan berakhir. Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, pengorbanan, sokongan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya oleh kawan-kawan yang telah sama-sama bekerja sama sepanjang tempoh lebih 45 tahun. Saya diberikan peluang untuk berkhidmat dengan kerajaan, bermula dari seorang pegawai awam dan kemudiannya memberanikan diri mengambil tanggungjawab politik sejak tahun 1978. Saya menghargai cari bukan harta bertimbun-timbun untuk hidup kaya. Aku cari bukan wang berjuta-juta untuk hidup bergaya. Aku cari bukan kawan-kawan untuk hidup sekadar berfoya-foya. Aku cari mana dia Al-Ghazali. Aku cari mana dia Asy-Syafi'i. Bongkar rahsia kitab suci, cari pedoman. Kita bongkar rahsia sunnah Nabi, cari panduan. Aku hidup kerana Dia Rabbi, Dialah teman, Dia awali, Dia mencukupi. Aku hidup berarti menikmati damai abadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.